أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Surah Al-Ma'idah ayat kedua. Ramadan bagi orang lain mungkin bulan ibadah, tapi bagi aku, bulan Ramadan ni aku berperang dengan diri sendiri. Pagi aku hadap buku, petang sampai tengah malam aku hadap spana. Aku bukan sengaja nak tidur dalam kelas, tapi badan aku dah tak larat sangat. Aku takut penat aku ni berakhir dengan kegagalan. Fikri, kau ni tidur je. Penat aku nak kejut. Sofia, kau ni bising lah. Fikri, kalau kau ada apa-apa masalah, cakaplah. Kita orang kawan kau kan? Aku tak ada apalah, aku okey je. Ustaz Afin nak jumpa kau. Nanti waktu rehat pergi bilik dia. Okey lah, nanti aku pergi. Fikri, hidup kita ni sangat singkat. Di tangan awak sekarang ada satu amanah yang sangat besar, iaitu ilmu. Jangan kita sangka menuntut ilmu itu hanya sekadar nak lulus di atas kertas sahaja. Bukan, Fikri, tidak. Ilmu itu ibarat cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan kelalaian. Saya penat sangat Ustaz, sebab tu saya selalu tertidur. Lagi-lagi bulan puasa ni. Fikri, dengan apa yang Allah pesan dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11, Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Fikri, awak nak tak darjat yang tinggi di sisi Allah? Kalau awak nak genggam amanah ilmu itu kuat-kuat, jangan biarkan kepenatan dunia ni memadam cahaya yang Allah nak bagi pada awak. Awak jaga hak Allah dalam bentuk ilmu, insya-Allah Fikri, Allah akan mudahkan segala urusan awak yang lain. Boleh, Fikri? Boleh Ustaz. Weh, aku nampak kan? Fikri ni macam banyak masalah lah. Lagi-lagi dekat bulan puasa. Asyik tidur je kerja dia. Kira, tak baik lah. Aku rasa kan, Fikri tu macam ada something wrong. Kita kena siasat benda ni. Weh, hari tu aku ada stok dia waktu balik sekolah. Aku nampak dia kerja kat bengkel sampailah malam. Betul kan? Betul. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bagus kau datang hari ni, Fikri. Banyak kereta nak kena servis. Kan nak raya. By the way, kau boleh OT tak malam ni? Aku bayar kau lebih. Okey bang. Nah. Betul lah. Hari tu aku ada bersembang dengan adik dia. Dia tengah cari duit lebih untuk beli baju raya dengan kuih raya untuk family dia. Aku rasa kan, nanti kita kumpul duit, lepas tu kita beli baju raya dengan kuih raya, kita surprise Fikri nanti. Okey tak? Weh, tu motor Fikri kan? Betul lah. Aku rasa dunia aku yang gelap tadi tiba-tiba terang. Bukan sebab hadiah ni, tapi sebab aku sedar aku tak pernah berjalan seorang-seorang. Fik, kau ingat tak janji kita nak masuk universiti sekali? Jangan biarkan penat hari ni buat kau lupa janji tu. Kita tetap kawan, susah atau senang.
Assalamualaikum. Dah nak maghrib ni. Jom berbuka kat surau sekejap lagi. Jap man. Aku dapat hadiah lah. Oh, ni. Ni dari kawan-kawan kita. Man, korang, terima kasih tau. Aku nak minta maaf sebab selama ni aku ajak korang buat jahat. Dah lah. Kita pergi surau lah. Lambat pula buka puasa. Tumpang lah. Ada lebih tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak, Fik minta maaf. Izzat trial Fik teruk. Fik dah abai amanah sebagai penuntut ilmu. Ustaz Afiq ada cakap, ilmu tu cahaya. Fik takut kalau Fik terus lalai, Allah akan tarik keberkatan dalam hidup kita. Alhamdulillah kalau Fik dah sedar. Mak ni tak pernah minta harta dunia dari Fik. Mak cuma nak anak mak ni ada cahaya dalam diri. Biar kita tak ada apa-apa dekat mata orang. Asalkan darjat kita ni diangkat oleh Allah kerana iman dan ilmu Fik. Fik janji mak, lepas raya ni, Fik akan fokus belajar. Fik nak banggakan mak dengan result SPM Fik. Fik nak jadi anak yang soleh, jadi contoh buat adik-adik. Doakan Fik ya mak. Doa mak tak pernah putus untuk anak-anak mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.